Perkara ini terjadi kerana hilangnya keseimbangan. Bila nak membela orang perempuan, orang lelaki tercicir. Nak perkasakan lelaki, perempuan tercicir. Kita akan berkecenderungan untuk berlebih-lebihan. Topik ini di negara sebelah sana akan terikat juga dengan dinamik politik. Maka yang nak menjaga nilai-nilai tradisional keluarga, perkahwinan, anti-LGBT, yang bawa agenda ini ialah politik kanan. Yang cenderung kepada gender ideologi dan sebagainya, politik kiri. Jika kita tidak sedar agama kita di mana, Islam itu di mana, kita akan melompat-lompatlah. 20 tahun dulu ketika saya bertugas sebagai Minister of Religion di Belfast, bila sampai kepada soal politik tempatan, kita cenderung kepada politik kiri yang simpati kepada minoriti, kepada imigran. Ketika itu LGBTQ itu tak masuk lagi. Yang ini anti-imigran, yang taksub dengan agama dia, yang melihat kita sebagai ancaman kepada budaya dia. Tetapi benda tu berubah-ubah sampai tahun 2022, 2023 menentang pronouns punya isu, he, him, his, her, they, dia, them, semua benda ni tadi. Tapi sudahnya ke mana? Sebagai orang Islam, satu ayat yang penting dalam Al-Quran ialah dalam surah Syura, apabila Allah Ta'ala kata Allah adalah Tuhan yang menurunkan Alkitab. Yang Alkitab itu di dalamnya ada kebenaran, tapi bukan kebenaran saja, bil haqqi wal mizan, dan keseimbangan. Kembar kepada kebenaran adalah balance. Balance ini yang memainkan peranan menjadikan kita konsisten dan tidak terlebih ke sini, terlebih ke sini. Al-mizan itu kita tak boleh hargai, kita tidak boleh capai untuk faham al-mizan kecuali akal kita berfungsi dengan baik. Al-Ghazali, Birgivi, malah sebelum itu Aristotle juga menafsirkan krisis akhlak ialah bila loss of balance di antara emosi dengan akal. Jadi balik kepada persoalan tentang gender pronouns ini tadi, kalau dahulu kala mereka ini minoriti dan discriminated, tidakkah sekarang ini kita mungkin sedang buat benda yang sama dengan mendiskriminasi majoriti? So apa yang berlaku ialah minoritarianism. Minority determine majority, tandas mestilah unisex. Kerana nak accommodate 1-2% ini, 98% masih nak ke tandas lelaki dan perempuan, tapi mereka terpaksa guna tandas unisex. Tidakkah ini satu diskriminasi? Itu antara pertanyaan saya pernah tanya ketika dalam kelas. Soalan itu tak dijawab oleh pensyarah. Cuma pensyarah tanya saya, apa motif you timbulkan persoalan ini? Dia nak memahami dari mana datang soalan itu. Satu, sebab saya tengok data tadilah, 1-2% kita ubah the whole system untuk accommodate dan kita menafikan apa yang 98% perlukan ini. Kemudian yang kedua, I'm not sure if you realise or not, in this classroom, I'm the only Muslim. Dan tadi ada sebut, Islam, negara-negara ni yang ramai orang Islam ni akan discriminate LGBT dan lain-lain. So as a Muslim in the classroom, I have to maintain my thought process independently. So dia kata, oh, okay, that's interesting. Apa you punya thought process? Dia suruh saya share dalam kelas. Saya kata, saya tak ada masalah dalam kelas tadi, sebab I define my role as an educator. So, bila saya sebagai seorang educator, pendidik, tanggungjawab saya ialah untuk memastikan apa sahaja latar belakang anak murid, LGBT ke, imigran ke, apa ke, hak dia untuk belajar mesti dijaga dan dia mesti berpeluang belajar. Saya tak ada masalah dengan hal tersebut. Soal pilihan peribadi dia dan lain-lain, saya tidak ada sebarang desakan untuk setuju ataupun tidak setuju, because that is none of my business. Adakah pendirian saya tu okey? Saya tanya pada pensyarah lah. Dia kata okey dekat situ. Bila kami duduk di sana, hal ini memerlukan kepada kami untuk berbual mengenainya dengan anak-anak. Kecelaruan gender yang keluar pronoun dan sebagainya itu tadi adalah benda yang muncul daripada kesukaran masyarakat yang tidak bertuhankan Allah mencari keseimbangan. It's always terlajak sana, terlajak sini. Saya dah belajar queer language, apakah cabang-cabangnya, istilah-istilah yang dipakai, termasuklah pronoun tadi. Saya rasa saya faham, tapi belum menjiwainya. Tapi ketika saya menulis tesis, oleh kerana responden saya hanya 3 orang dan saya menggunakan interpretative phenomenological analysis sebagai metod untuk menganalisis data, proses untuk anonymization ke atas 3 orang responden dalam kajian saya itu perlu maksimum supaya tak boleh dikesan mereka tu siapa, dan saya terpaksa menggunakan they, dia, them apabila bercakap tentang setiap seorang mereka, sebab dalam they, dia, them itulah sepenuhnya neutral. Tak ada lelaki, tak ada perempuan, tua ke muda ke, 2 orang ke 3 orang ke 5 orang ke, terus tak nampak, barulah 100% kita berjaya anonymize
Dan baru saya terfikir balik, bukan semua soal kecelaruan pronoun ini tadi bermotifkan kecelaruan gender, tapi mungkin ada orang disebabkan oleh pengalaman-pengalaman tertentu yang dia alami, dia nak pendapat dia dipertimbangkan sepenuhnya berasaskan kepada idea dia tanpa mengambil kira dia lelaki ke perempuan ke ramai ke dan sebagainya, maka dia mendesak hal itu. Cuma kesulitan saya ialah saya terpaksa bergaduh dengan Microsoft Word sepanjang penulisan tu lah. Dia asyik nak betulkan grammar error tu kan. Dia dapat actually ada some point kat situ lah. Jangan kita melompat-lompat marah, menentang atau bersetuju, tetapi kita melihatnya secara objektif kerana orang Islam ada al-mizan yang membolehkan kita mengawal keseimbangan tadi. Saya Hasrizal Abdul Jamil, penulis buku membicarakan tentang hal-hal yang membingungkan kita pada hari ini. Dia bukan soal isu, dia bukan soal hal-hal yang bersifat sementara, tetapi kita nak melihat bagaimana manusia pandai, bagaimana manusia terperangkap dalam masalah ilmu dan bagaimana perubahan teknologi mengubah kefahaman kita dalam kehidupan dan agama. Apa yang sedang berlaku dalam otak kita ketika mana masalah-masalah ini berlaku, dan adakah agama bercakap sesuatu mengenainya, adakah sains bercakap sesuatu mengenainya, dan bagaimanakah memahami peristiwa, kejadian, episod, cabaran dalam otak ini boleh ditangani oleh Iqra untuk mendepani Jahiliah 2.0. Dapatkan ia